Dia kena stroke masa bekerja lah. Okay, jadi petang ni kita berada di dataran Cukai. Kat sini ramai orang yang sedang exercise. Jadi kita suka tengok perkembangan sekarang ni ramai orang suka exercise dan timbul kesedaran untuk menjaga kesihatan. Kalau kita tengok ramai orang petang-petang dia beriadah. Okey, jadi bersama-sama kita petang ni ada kawan saya iaitu Encik Bat. Okey, Encik Bat. Cik Bat datang sini ni ada apa? Beriadah bersama family. Beriadah bersama family. Setelah pulang daripada bekerja lah. Cik Bat di sekeliling Cik Bat, ada Cik Bat nampak dara mara ke kawan-kawan ke yang terkena penyakit kritikal? Contohnya macam stroke, kanser, segi jantung, ada ke? Ada. Yang paling dekat lah, bapa saudara dan rakan sekerja lah. Tapi yang rakan sekerja ni paling ketara lah. Paling ketara. Which is dia kena semasa bekerja. Okey. Dia kena stroke masa bekerja lah. Simptom-simptom dia seperti datang tiba-tiba datang kebas macam tu. Jadi apa yang Cik Bat nampak apabila orang yang terdekat dengan Cik Bat tu terkena penyakit kritikal tu? Kesan dia macam mana? Terutama daripada segi kewangan dia, daripada segi kerja dia. Okey, macam dalam bekerja mungkin benda tu ditampung oleh pekeso dan masih bergaji lah. So kelebihan untuk macam takaful ataupun insurans yang kita ambil ini dari segi orang, contohnya lah orang yang berniaga, orang yang tak bekerja, mana tiada income lah. Maknanya orang-orang jadi yang tetap macam ni dia perlukan lah. Perlukan, sangat perlukan sebab setiap orang kemungkinan memang akan ada hutang-piutang, liability yang diorang overhead ke, kos tanggungan tu sara hidup tinggi lah sekarang ni kan. Dengan keadaan sekarang ni kan. Dalam waktu yang sama macam kalau dia masih bekerja, kemungkinan benda tu masih bergaji tapi mungkin gaji pun tak penuh sekarang kan. Tapi untuk yang tak bekerja, contohnya kita ada hibah dan takaful. Benda tu perlu disebabkan untuk menggantikan pendapatan yang hilang setelah diuji dengan sakit dan sebagainya kan. Sakit kritikal. Sakit kritikal. Kalau bekerja dengan bekerja pun benda tu tak panjang. Gaji yang disediakan, kemungkinan dia akan tanya masih boleh bekerja ataupun tidak. Okey. Malahan kalau tak boleh bekerja, dia disarankan untuk berhenti. Pencen awal. Kesian kalau kena macam tu Jadi sangat, ada tak kes-kes yang macam tu? Ada Cik Bat? Masih ada. Ada. Maksudnya orang tu sakit dan tak berapa lama lepas tu dia dinasihatkan untuk berhenti kerja. Ya. Ada. Dinasihatkan berhenti kerja. Dan kalau company tu betul-betul mencarum ataupun membayar dia punya pekeso, which is dia entitled lah untuk dapat pencen ilat dan sebagainya. Kalau tak mencarum, kalau tak membayar untuk pekeso dan so-so, benda tu akan jadi tidak ada perlindungan lah. Tidak ada perlindungan. Okey. Jadi kepentingan takaful pada diri masing-masing tu perlu lah. Perlulah. Sangat perlu. Sangat perlu. Okey, jadi apa nasihat Encik Bat untuk mereka yang sedang terfikir untuk mencari pelan perlindungan diri? Pelan perlindungan diri yang trusted lah sekarang ni, bukan kita kata Prudential, tapi Prudential takaful yang ada sekarang ni quite trusted lah. Okey. Sebab apa-apa semua sekarang ni yang tengok maintain pun Prudential. Yalah. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada Cik Bat. Okey, jadi untuk makluman semua yang sedang menonton video ni, sekarang ni kita ada satu pelan Pru BSN Critical Care 360 yang mana ianya adalah satu pelan yang memberikan perlindungan untuk penyakit kritikal. Okey, jadi untuk maklumat lanjut boleh hubungi tim kami seperti mana yang tertera di bawah. Okey, terima kasih. Zas.